Ya. Kita kena pandang orang tu lebih baik dari kita. Ini kesenangan. Ya. Kita pandang orang tua, kita rasa orang tua ni baik daripada aku sebab umurnya banyak, mungkin ibadat dia lebih banyak dari aku. Kita pandang budak-budak ni dengan aku, kalau mati sekarang aku belum tahu syurga ke neraka, budak-budak confirm syurga sebab dia belum balik, dia tak ada dosa. Kena pandang macam tu. Nampak budak nakal kan? Dia nakal tu sebab apa? Dia belum diberi hidayah. Aku ni keping kitab, ukulu kilih, apa tercabut bulu ketiak, kan? Lepas tu buat dosa lagi. Siapa jahat? Akulah jahat. Aku dah ada ilmu buat jahat. Orang tu tak ada ilmu lagi. Kalau dia ada ilmu, mungkin dia lebih hebat dari aku. Maknanya apa? Jangan beri ruang nafsu kita pandang kita ni baik. Pandang kita baik dan down habis terus. Pandang kekurangan. Ya. Sebab tu bila seorang tu nak dia baik, dalam hadis dia apa? Wa bassarahu uyubah. Tuhan buka kalbi dia memandang kekurangan diri dia, kerendahan diri dia, kejauhan diri dia. Sebab wali-wali sentiasa memandang aku ni jauh dari, kan?